Selepas beberapa jam dah kita Salt Lake tadi ni, sampailah kita ni ke Kapadokia ni. Batu-batu yang kita tengok ni dikenali dengan nama Fairy Chimney ataupun cerobong pari-pari, yang terjadi daripada abu dan lava gunung berapi yang telah mengeras jadi batu yang lembut. Ni benda ni cerita juta-juta tahun lepas lah, bukan baru-baru ni ya. Tu ni dalam tu ada orang duduk. Kemudian kita naik bas pergi lagi satu tempat untuk tengok batu-batu yang terbentuk akibat hakisan angin dan hujan. Dan memang unik lah benda ni, tak ada lah tempat lain dalam dunia ni. Imagination Valley di Kapadokia ni. Pasal apa dia panggil imagination? Kita imagine lah batu-batu ni jadi macam-macam kan. Rock formation ni terbentuk sekitar 70 juta tahun. Lama lah. Dan hasil batu-batu ni sebenarnya hasil daripada letupan gunung berapi lah. Ni kira lava lah, lava gunung berapi yang terhakis berjuta-juta tahun dan membentuk formation-formation macam ni. Adalah yang berbentuk unta lah. Tu apa tu? Dia tu dia buat apa, nak baju ke apa? Okey, kita pun ada ni pokok nak macam pokok apa? Sakura. Sakura eh? Apa panggil lah? Sakura. Tapi dah macam wangi ya? Ada bau ah? Tak ada bau apa. Ada sikit pun. Kerana lembutnya batu-batu di bukit ni kan, jadi orang-orang di sini zaman dulu ukir dan tebuk bukit-bukit ni untuk dijadikan rumah ataupun tempat berlindung. Okey, kita dah check in di Kapadokia ni. Mari kita tengok bilik dia. Nampak macam hebat. Bilik nampak macam hebat ni. So, kita tengok dulu toilet. Okey. Tak adalah bathtub tapi ada tempat mandi ni. Ada sabun-sabun dia, ada kentola. So kat sini ada sofa sikit. Ada air tin, tak tahulah ni kena bayar ke peri ni. Ada teh, gula. Menarik lah bilik dia. Hebat juga makanan di sini ni. Semua ni potong kaki punya. Ada kunafa. Ada apa ni? Semua manis-manis. Hot pudding. Okey, pagi ni kita akan jalan-jalan dekat Kapadokia. Semalam kita tidur kat hotel ni. Hotel nama dia Dinla Hotel. Bilik dia okey, makan dia okey. So boleh lah siapa nak main tidur di sini kalau main DIY. Bukan kata hotel lain tu tak bagus, cuma kita tak pernah tidur hotel lain lah. Hotel lain tu lebih bagus lah. Tapi yang ni pun dah cukup. Kalau standard dia Putrajaya, Hotel Zenith. Hotel Zenith yang standard macam ni lah, RM360 Zenith Putrajaya standard dia. Okay, so hari ni kita jalan-jalan dekat Kapadokia, tengok lubang-lubang gua-gua zaman dulu kala. Okay, sekarang kita akan masuk ke underground city. So let's go, kita tengok apa dah dalam. Underground city di Kapadokia ni memang antara tarikan paling unik lah di dunia. Bukan saja ni terowong kecil, tapi dia ni sebuah bandar ni yang lengkap lah di bawah tanah. Dan boleh duduk
ribu-ribu orang. Dia ada yang besar, ada yang kecil. Yang kita masuk ni kecil aje lah. Yang besar ni dia boleh jadi sedalam 60 meter ke bawah tanah. Dan boleh, yang paling besar lah, yang boleh duduk sampai 20,000. Tapi Underground City ni bukanlah kata mereka ni hidup di bawah ni sepenuh masa. Penduduk di kawasan Anatolia ni dia hidup atas bumi juga. Cumanya waktu serangan musuh tu dia berlindung lah di bawah tanah ni kan. So mereka berlindung bukan mereka saja, dan tempoh lama ni mereka masuk dalam ni, mereka akan bina bilik tidur, dapur, gudang makanan, telaga, tempat simpan haiwan, semua sekali lah. Batu-batu bulat ni kira untuk tutup lah pintu dia kan. Binaan dia pula bukan kata satu tingkat lah. Ada yang bertingkat-tingkat. The maximum yang pernah direkodkan ada 8 tingkat. 8 tingkat ni yang itulah yang kata tadi, yang boleh muat sehingga 20,000 orang sedalam 60 meter ke bawah tanah. Batu yang mereka ukir ataupun carve ni, yang mereka tebuk ni bukanlah batu bukit macam di Malaysia ni. Batu ni lebih lembut lah. Dia daripada mampatan debu letupan gunung berapi ataupun lava lah, yang terbentuk berjuta tahun dulu. Kalau batu macam kat rumah kita mungkin tak larat daripada nak korek, nak ukir macam ni kan. Ni kita punya tour guide duk ceritalah penduduk Anatolia ni waktu ni beragama Kristian lah. That's why setiap lubang yang besar ni dia akan adalah church untuk dia orang beribadat. Kita dah sampai ke chamber yang besar ni. Ini bilik ni lah, master bedroom. Okey, ini laluan rahsia. Kita akan lalu laluan ni. Okey, dia dibina bengkok-bengkok ni untuk strategi peperangan lah. Okey, sekarang ni dah jadi strategi perniagaan, di mana last sekali dia akan jual barang-barang. Okey, kita dah keluar daripada Underground City. Dah belilah ni Kapadokia. Kapadokia ni asal daripada bahasa Parsi, bermaksud a land of beautiful horses. Dulu ni kawasan ni dijadikan kawasan breeding kuda lah untuk tentera Parsi. Lawa tak? Lawa tak topi saya ni? Oh, lawa. Setakat ni lawatan ke Kapadokia ni tidak mengecewakan. Dia menyediakan perkara-perkara unik yang kita tak pernah jumpa lah. Jadi Kapadokia, check it out.